Assalamualaikum. Yuk follow nenek. Kita bercuti di Sultan City ya, Mid Valley dekat Sand Hills. Yuk. Kita lihat apa yang ada di sana ya. Tempat mi bagus, highly recommended untuk warga tua dan anak-anak kecil ya. Ada taman permainan di atas, ada swimming pool dan banyak kemudahannya. Dan hidangannya pun sedap-sedap. Nenek pujilah, memang sedap. Kena tekak nenek. Macam-macam breakfast dia ada. Ada nasi lemak, ada lontong, ada soto, ada makanan dimsum, pau, macam-macam. Tak tahu nak sebut apa dan tak tahu nak makan apa. Tapi rasanya semua sedap. Ini Ais. Ais ni nak juga makan, tapi si Eden tu susah sikit nak makan dia. Alhamdulillah, nenek highly recommended Sand Hills ni ya. Dia punya sarapan pun sedap, terasa. Oleh kerana kita bawa cucu, kita bawalah mereka pergi swimming ya. Berenang. Budak-budak ni memang suka berendam. Dekat Singapura pun nasib baik rumah dia dekat dengan swimming pool. Jadi selalulah dia pergi berenang je. Ini pool untuk kanak-kanak ya, tidak dalam sangat. Jadi tidak takut ya. Budak-budak akan tenggelam. Eden tu memang suka berendam ya. Begitu juga Ais. Dua-dua suka berendam. Tu sebab mami dia bawa kemari, sebab ini bangunan cukup untuk selesa untuk kanak-kanak ya. Ada taman permainan di atas dan juga swimming pool. Dan kalau nak shopping untuk baju budak-budak pun murah. Nenek highly recommended. Okey, jemputlah datang kalau siapa yang ada anak kecil tu ya. Memang sesuai. Abang macam tenggelam gitu kan, dia takut dah. Jangan tempat ni dalam yang jangan. Dua-dua nak pergi. Selepas berenam, mami dia dengan daddy dia nak ajak dia pergi main playground ya. Playground tu ada di tingkat berapa ya, 5 ke 6, nenek pun lupa lah. Jadi ni kanak-kanak ni pergilah main playground. Nek mami dengan Tok Noh meraya berdua ya. Ini kalau tak salah singgah di Swensen. Sedap makanan di Swensen ni. Mi goreng dia alhamdulillah sedap ni. Mami highly recommended. Ini air apa? Air jus ya. Betul-betul tak diet nenek. Semua nenek kebas. Alhamdulillah. Hidangan kat sini semua sedap ya. Ini pula kita makan memang betul masih di Swensen. Memang sedap ya. Satenya pun sedap. Mi goreng dia jangan cakap. Memang sedap. Highly recommended. Ini sarapan. Sarapan lontong. Dekat hotel kita. Sedap. Rasa macam hidangan Johor. Original. Orang Jawa masak. Sedap. Okey. Highly recommended. Okey. Semua hidangan dekat hotel ni sedap lah. Tak boleh nak cakap lagi lah. Memang sedap. Nenek cakap jujur tau. Sebab kita ni orang Jawa. Jadi rasa masakan tu macam orang Jawa yang masak. Sedap. Okey. Ni Tok Noh dia dah malas nak tolak kereta roda nenek. Dia sewakan nenek. Yang sebenar kereta ni bukan sewa ya. Dapat percuma, pinjam. Kita register lah dekat lobi tu. Tulis nama kita. Jadi kita boleh pinjam sampai pukul 9 malam. Tapi Tok Noh tak tahan. Dia kejah nenek. Tak jumpa-jumpa. Nenek asyik hilang saja dengan kereta nenek ni. Lepas masuk Daiso, nenek masuk Mr. DIY. Nenek masuk macam-macam tempat lah.
dia tak dapat cari. So bila dia dapat cari, dia kata dah pagi balik. Aduh, tak dapatlah nenek nak merempit sampai pukul 9 malam. Tengok nenek hilang dekat Daiso. Bagus, dia punya jarak jauh-jauh. Memang khas untuk kereta ni. Inilah bahan-bahan yang nenek dapat cukup. Nenek letak kat bakul nenek. Betul-betul nenek bershopping pergi Johor ni sekali-sekala je. Dapat keluar rumah. Betul-betul lah nenek ambil apa yang nenek nak. Tengoklah apa selagi selagan nenek beli. Sampai ke Bifin, sampai ke tapisan, sampai ke sudu bikin kuih tu, bagus-bagus, sendok semua nenek beli. Apa nenek dapat Grab, nenek capai, nenek masuk bakul. Kelakar betul lah. Alhamdulillah. Puas hati. Okey, yuk ya, mesti pergi Mid Valley. Bagus tempat tu, okey. Highly recommended, okey. Besin pun nenek beli, tapisan pun beli. Sempat beli Skin Zen dan Very Full. Sempat corner dekat Ansana. Ini hidangan yang sana ya. Sedap minyak. Kuih tiaunya pun sedap. Semua sedap lah ya. Ya Allah, tak boleh nak cakap. InsyaAllah nenek akan upload lagi cuti-cuti nenek ke Malaysia. Alhamdulillah, jumpa lagi.